Kenapa kucing suka tidur dengan tuan dia? Rupanya ini sebab kucing suka tidur dengan kita. Pernah tak anda pelik, kenapa kucing suka sangat tidur rapat dengan kita? Dekat kaki, dekat dada, kadang siap himpit muka sekali. Rupanya, apa yang mereka buat tu bukan suka-suka. Ada sebab tersembunyi yang ramai orang tak tahu. Dalam video ini, kita bongkarkan 5 rahsia besar kenapa kucing pilih tidur dengan tuan dia. Dan sebab nombor 5 tu, memang tak ramai sanggup percaya. 1. Badan kita, pemanas semula jadi. Kucing sebenarnya sangat suka tempat yang panas. Suhu badan mereka sekitar 38 hingga 39 darjat Celsius, jadi bila mereka tidur dengan manusia, tubuh kita jadi macam heater bergerak untuk mereka. Sebab itulah dia suka tidur dekat dada, perut dan kaki kita, bahagian yang paling panas. 2. Kita bagi rasa selamat. Kucing hanya tidur lena kalau dia rasa 100% selamat. Dalam dunia haiwan, tidur adalah waktu paling bahaya. Jadi bila kucing tidur dengan kita, itu tanda dia percaya. Manusia ni, aku yakin dia takkan bahaya aku. Itu sebenarnya tanda kasih sayang paling tinggi. 3. Bau kita buat dia tenang. Kucing sangat sensitif pada bau. Bau bantal kita, bau selimut, malah bau badan kita. Semuanya bagi rasa comfort kepada mereka. Macam mana manusia tenang peluk bantal busuk. Kucing pun sama, cuma bantal busuk dia adalah kita. 4. INSTINCT, kumpulan. Walaupun kucing nampak macam haiwan yang suka menyendiri, sebenarnya mereka ada insting keluarga. Di alam liar, kucing tidur rapat untuk kongsi haba dan elak pemangsa. Bila dia tidur dengan anda, itu bermaksud anda dah jadi ahli kumpulan dia. 5. Kucing nak lindungi kita. Ini bahagian paling ramai tak tahu. Kucing kadang tidur dekat pintu, hujung kaki, atau atas dada kita. Sebab mereka nak pantau pergerakan. Mereka nak pastikan, ketua keluarga ni selamat. Walaupun kecil, insting pelindung tu sangat kuat. Jadi lepas ni bila kucing tidur rapat dengan kita, jangan tolak, jangan marah. Sebab itu tanda dia percaya, sayang. Dan anggap kita sebagai rumah dia. Kongsikan video ni kalau anda sayang kucing anda.